Tapi makmum pula janganlah bila orang tunggu dia buat benda lain. Ada ke makmum bila dia mari tu imam tunggu dah dalam rakaat, pasal nampak dia baru mari, dia pergi tu dia tak takbir terus. Dia buat benda betul piah, betul piah, betul lengan baju, buat keluar handset, faham tak? Tak takbir lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu imam tunggulah rakaat. Qul a'udzu birabbin nas. Pula je. Habis tu usolli. Tu imam tu digahlah datang. Dah bunyi. Padang muka bodoh. Bila dah kita dalam keadaan aman, bacalah usolli. Ini orang sedang tunggu, tak payah usolli. Siapa betul berdiri dalam saf, Allahu Akbar, Allahu Akbar rakaat. Faham lagi? Usolli masih keadaan yang bukan genting. Nah, dalam keadaan normal baru betul.